Apa yang rosak hari tu? So ni kalau tuan-tuan tengok ni adalah piston potong rumput 4-stroke GX35 kopi ori Honda. Kalau Honda pun dia lebih kurang. Okey, ni dia punya piston rod, dia punya shaft dia, shaft dia kat tengah tu. So ni barang dia. Okey, semua hitam, rosak, kelodak kat sini sebab kurang penjagaan. Minyak hitam tak kerap tukar. Kalau tengok manual book, sekurang-kurangnya 30 jam non-stop, 30 jam wajib tukar tuan-tuan. Kalau tak tukar, lagi teruk rosak dia, kita kena repair. Hanam tuan-tuan, jahanam kena jaga minyak hitam tu. Minyak hitam pakaian kereta pun boleh kalau malas. Kalau beli yang motor tu pun dalam RM50 je, Shell tu RM60. Lepas tu minyak dia tak banyak, dalam 100 mil. Kalau yang 1 liter tu 1000 mil. 10 kali tuan-tuan boleh guna. Tak payah berjimat, kecuali tak sempat pun kena sempat lah. Kalau tak sempat dia rosak barai tuan-tuan, sadai kat kedai macam mana tuan-tuan. Okey, ni crankshaft dia. Okey, ni dia punya piston rod. Okey, ni dia punya piston rod, bearing, dia punya belah flywheel, ni belting dia, ni yang dia sedut minyak hitam naik ke atas tu. Ni crankshaft dia. Isu dia, kalau model GX35 ni dia tak ada kaca butir, bearing, dia tak ada bearing dekat sini. Macam belakang saja tu model Mitsubishi GB33, dia ada ball bearing kat sini. So dia lagi smooth. Lepas tu dia kurang rosak lah, kurang lah sikit wear and tear tu sebab dia kurang geseran kan barang dia. Tuan-tuan tengok ni. So the problem kat sini, bila dia macam ni kan. Okey, piston dia macam ni, dia sendi dia bergerak macam ni. So bila lama gerak, dia akan geser. Okey, dia torque tinggi kan. 4-stroke dia torque dia tinggi. Dia tak macam 2-stroke torque kurang, tapi dia punya top speed tinggi lah. 4-stroke top speed dia berkurang macam tu kan. So torque dia tu, dia makan sini, wear and tear dia kuat kat sini, celah. So penggunaannya kurang guna minyak hitam. So minyak hitam dia naik, dia still naik kat sini, dia still naik kat sini, still naik kat sini. Tapi kat celah ni dia tak sempat naik. Sebab di sini memang kena betul-betul detail sini. Kena dia naik sikit-sikit. So dia bila tak naik sini, dia bergeser. Lama-lama dia melekat tuan-tuan. Ni punya steel apa panggil ni? Piston rod ni bukan piston rod crankshaft rod, ni crankshaft rod, ni piston rod. Ikutlah apa rod panggil, saya pun tak pandai, saya bukan pomeng. Dia punya besi ni bapak, selipar saya putus tuan-tuan. Apalah, selipar pun putus dia sini, dia lekat kat situ, dia melekat, dia macam jadi sebati. So dia pusing sekali dengan ni. Dia tak boleh masuk. Saya dah cuba macam-macam dah, hack, tak dapat. Saya tak ada alat dan tak pandai. So saya pun pergi kedai, beli barang baru, terus beli, tak banyak cakap. So nak cerita lah, saya pergi kedai tadi, saya survey dekat Shopee lagi murah sebenarnya, ataupun online memang murah lah kalau kita beli dekat online. Cumanya satu, masa kena tunggu, and then saya macam tak sabar sebab ini projek mesin rumput for my father. Saya nak buat tolong dia lah. Saya beli terus kedai tadi. Tapi saya survey macam piston ni, kopi ori China punya, tak tahu brand apa, tak ada brand kot, RM20. Kalau di Shopee tadi RM22, dia RM20, dia lagi murah. Terus dapat, boleh ukur sama pula tu. Dia cakap dia tengok sebiji satu-satu. Jadi risiko salah tu kurang lah kalau kita beli kat kedai kan. Tu kelebihan kedai. Cuma dia mahal, memanglah mahal sebab dia kena bayar sewa, kena bayar pekerja, dia lebih sikit, tapak dia besar. So sebab dia RM20, terus saya beli tadi. Ini barang dia tuan-tuan. Kalau nak link di Shopee, saya akan bagi tahu. Okey, jom kita lihat apa kat dalam. Kat dalam dia tuan-tuan. Oh, bersina tuan-tuan, bersina. Tak tahu tahan lama mana ni. Pecah ni tuan-tuan, masak ni tuan-tuan. Kat dalam ni dia ada lock dia. Okey, dalam ni ada piston ring. Ni batang baru. Cantik, bersina kan. So RM20. Okey lah, kita bedal sajalah barang ni. Bersina. Simpan dulu barang ni. Okey, lepas tu saya pun confused sebab dia macam, kau tengok tu, dia ada parut dalam tu, sikit saja, 0.1 mm macam tu kot, lebih kurang. Dia macam tu kan, macam tu. Dia masuk sini tak lepas, dia lekat di situ. Cuba trim balik pun tak dapat. Yang ni pun ada bekas dia punya geseran kalau perasan. Tapi yang ni kalau di Shopee dalam lebih kurang RM68 hingga RM75. Yang ni RM90 dia jual, mahal pula ini. Tapi nampak macam mana, saya dah tak sabar. Hitam sajalah. Barang baru.
Kita pasang. Tada! Oh. Ada beza tak? Uish. Mana dia punya ni? Kan dia tak bagi. Alamak, macam dia ada rempet ni. Ada beza ke? Macam tak ada beza pun. Tapi nampak macam okey ke? Sama ke? Macam lain sikit kan? Asal nampak macam sama ke kan? Ni barang dia. Oh, dia smooth tu. Macam ni boleh masuk. Yang lama pun boleh masuk. Barang dia ni je problem. Tapi satu stek nak tukar. Macam mana satu stek? Okay, itulah dulu ya tuan-tuan. So saya nak repair dulu. Lepas siap saya akan beritahu. Jangan lupa share and subscribe. Follow me. Ni adalah bengkel saya sendiri kalau nak tahu. Saya just hobi hobi NJ Vespa model lagi tak buat. Ni bapak punya si rumput kena repair. Macam mana ni? Oh, ni dia resip kedai dia. Dekat Kota Baru saya beli. Bunley and Company. Terbaik Bunley, terbaik Bunley. Habis duit aku kebas Bunley hari ni. Bunley baru dapat gaji tuan-tuan. Terus kena habis duit. Aduh lah. Terus habis duit gue. Sangke ni. Pau duit gue macam rumput ni. Are betul.